Korang pernah tak rasa korang nak capai ataupun korang teringin untuk dapat sesuatu benda ni, tetapi korang rasa korang tak yakin pada diri, korang rasa mustahil untuk korang dapat? Pada hari ini saya nak kongsikan satu ilmu ataupun tips yang sangat mahal, yang mana kalau kawan-kawan amalkan benda ni, ia akan bawa perubahan yang sangat besar dalam hidup kita. Kalau kita ada impian yang kita ingin capai, apa saja, yang penting perkara yang baik lah. Pertama sekali, letak dalam mindset percaya pada diri bahawa aku boleh capai. Kerana dalam mindset kita percaya, sebenarnya kita sudah 50% insya-Allah akan capai. Sebab mindset adalah musuh utama kita untuk kita capai apa sahaja di atas muka bumi ini. So kalau kita dah membenarkan dengan mindset kita bahawa kita yakin, percaya bahawa kita akan capai, insya-Allah baki seterusnya hanyalah tindakan kita dan proses yang kita perlu lalui. Tetapi kalau kita terus menidakkan bahawa aku tak mampu, aku tak boleh, aku tak pandai macam orang lain, insya-Allah kita tak akan mampu capai langsung sampai bila-bila. Jadi, betulkan mindset, yakin sebelum berjaya, insya-Allah kita akan capai. Jangan lupa follow saya dan share video ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat.